Jom kita kupas satu pelan tindakan yang kini menjadi bualan hangat dalam dunia pendidikan. Ia dipanggil Kapasiti Pedagogi Pembelajaran Bermakna atau nama pendeknya KPPB. Bayangkan dia macam satu pelan tindakan baru untuk kita bina pelajar yang bukan setakat hafal tapi betul-betul faham. Okey, jom kita mula dengan satu soalan yang saya rasa semua orang pernah terfikir. Pernah tak anda ingat balik zaman sekolah dulu? Kita pulun hafal macam-macam fakta sejarah, formula sains, tapi lepas je habis exam, kenapa semua tu macam hilang macam tu je? Inilah sebenarnya masalah besar yang KPPB cuba selesaikan. Dekat sini, kita boleh nampak dengan jelas perbezaan antara dua pendekatan. Yang belah kiri itu cara lama, iaitu hafalan. Maklumat masuk, kita luahkan atas kertas exam, lepas tu hilang. Ia tak ada kaitan sangat pun dengan hidup kita. Tapi yang belah kanan ni, inilah matlamat kita sekarang. Pembelajaran bermakna. Ilmu tu betul-betul melekat, kita faham sampai ke akar umbi, dan yang paling penting, kita boleh guna dalam hidup kita. Jadi apa benda sebenarnya pembelajaran bermakna ni? Jom kita bedah siasat sikit intipati dia. Inilah dia, jantung kepada idea ni. Pembelajaran bermakna ni bukan lagi pasal apa yang awak tahu, tapi lebih kepada, so what? Apa yang awak boleh buat dengan ilmu tu? Maksudnya, boleh tak awak ambil satu konsep, kaitkan dengan apa yang berlaku kat luar sana, dan kemudian gunakannya untuk selesaikan satu masalah yang awak tak pernah jumpa pun sebelum ni. Itu dia. Mestilah kan, nak capai pembelajaran yang hebat macam ni, cikgu-cikgu perlukan alat dan panduan yang betul. Tak boleh main redah je. Sebab itulah KPPB ni datang sekali dengan model dan kerangka kerja yang praktikal. Anggap je ia macam pelan arkitek untuk seorang guru membina pendidikan yang mantap. Kunci dia satu je, reka bentuk. KPPB ni bukan sekadar bagi senarai aktiviti best untuk buat dalam kelas. Tak, ia lebih mendalam. Ia ubah cara kita berfikir tentang bagaimana nak merancang satu pengalaman pembelajaran tu. Fokus utamanya dah tentu murid dan situasi yang betul-betul berlaku di dunia sebenar. Dan macam mana nak libatkan murid secara aktif? Inilah caranya, melalui kitaran inquiry. Murid bukan lagi jadi penerima pasif yang duduk dan dengar je. Mereka kena meneroka. Lepas tu jadi macam penyiasat. Siasat dengan lebih mendalam. Lepas tu, mereka kena berhenti sekejap, renung balik apa yang dah dipelajari. Dan paling penting, mereka kena ambil tindakan berdasarkan apa yang mereka faham. Nampak tak? Ia satu pusingan pembelajaran yang hidup dan dinamik. Okey, untuk bantu cikgu-cikgu mereka bentuk semua ni, ada dua kerangka kerja yang jadi panduan utama. Senang je nak ingat, 3R dan 3E. Jom kita tengok apa benda ni. Kerangka ni sebenarnya mudah je nak faham. Fikir macam ni, 3R tu adalah bahan-bahan dia. Pembelajaran tu kena ada rigor, maksudnya mencabar minda. Ia kena relevan, ada kaitan dengan hidup kita. Dan kena ada relationship, iaitu persekitaran yang selamat dan positif. Manakala 3E pula adalah cara masak dia. Mula-mula, engage, tarik minat murid. Lepas tu enhance, dalamkan lagi pemahaman mereka. Dan akhir sekali, extend, bawa ilmu tu ke konteks yang baru. Senang kan? Jadi, bila kita dah guna semua model dan kerangka ni, apa hasil yang kita harapkan daripada murid-murid kita? Jawapannya terletak pada 6 tiang kompetensi yang sangat kukuh. Kita panggil ia 6C. 6. Ingat nombor ni. Ada 6 kemahiran teras yang akan jadi asas kejayaan murid dalam dunia yang, kita tahu, sentiasa berubah. Dan inilah dia, 6C tu. Cuba kita tengok senarai ni. Sahsia, kewarganegaraan, kolaborasi, komunikasi, kreativiti dan pemikiran kritis. Perasan tak? Ini semua bukan lagi pasal subjek akademik semata-mata. Ini adalah kemahiran hidup yang menyeluruh. Kemahiran yang dunia perlukan sekarang. Setelah semua asas, kerangka dan tiang ni kita bina dengan baik, apakah struktur akhir yang kita dapat? Kita akan dapat seorang warga negara yang betul-betul bersedia untuk hadapi apa sahaja cabaran pada masa hadapan. Inilah dia matlamat utamanya. Bukan lagi sekadar untuk lulus peperiksaan, tetapi untuk lahirkan individu yang fleksibel, yang sentiasa dahagakan ilmu dan yang paling penting, mampu untuk menyesuaikan diri dengan pantas dalam apa jua keadaan. Jadi, kalau nak ringkaskan, inilah impak dia. KPPB membawa kepada kesiapsiagaan masa depan. Ia memastikan murid kuasai kemahiran yang relevan, bukannya yang lapuk. Ia membina kebolehan untuk beradaptasi dan yang paling penting, ia memupuk sifat untuk menjadi seorang pembelajar sepanjang hayat. Inilah bekalan sebenar yang kita nak berikan kepada generasi akan datang.
kita dah lihat pelan tindakannya, kita dah faham idenya. Sekarang, persoalan terakhir ni saya tinggalkan untuk kita renungkan bersama, terutamanya bagi rakan-rakan pendidik di luar sana, apakah langkah pertama, walaupun kecil, yang boleh kita ambil esok untuk mula membina pengalaman pembelajaran yang lebih bermakna bagi setiap murid kita.